3 sebab kenapa kita tak boleh beli emas terus dekat cawangan public gold. Sebelum tu, save dan share video ni supaya lebih ramai lagi yang tahu. Pertama sekali, kita kena tahu yang public gold ni tak sama macam kedai emas biasa. Public Gold adalah syarikat emas yang terbesar di Malaysia dan SOP-nya berbeza daripada kedai emas biasa. Bayangkan, Public Gold dah ada 1.8 juta penyimpan emas. Kalau ramai-ramai pergi ke cawangan Public Gold semata-mata untuk beli emas, pasti akan sesak. Jadi cara paling mudah nak buat belian emas di Public Gold, dapatkan bimbingan dealer aktif yang terlatih. Ini adalah SOP Public Gold yang mana dealer Public Gold akan tunjukkan cara yang terbaik dalam simpanan emas. Bonus di Public Gold bukan saja beli emas dapat emas, tuan-puan juga akan didedahkan dengan ilmu simpanan emas yang betul. Dan apa yang menarik lagi, bimbingan daripada dealer ini adalah percuma. Tuan-puan boleh cari mana-mana dealer aktif Public Gold yang terlatih untuk tuan-puan mulakan simpanan emas. Saya juga merupakan salah seorang dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee, yang mana penyimpan emas di bawah bimbingan mentor dah pun ada seramai 800,000 orang penyimpan emas. Bukan saja penyimpan emas daripada Malaysia, malah ada juga daripada Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Dan akhir sekali, cawangan Public Gold adalah tempat urusan gadai emas, jual emas dan ambil stok emas sahaja. Itu pun kalau emas kita lebih daripada 22 gram. Kalau dah tahu, boleh terus like video ni, tanda tuan-puan faham. Bagi tuan-puan yang belum lagi bermula simpan emas di Public Gold, boleh menabung tanpa komitmen bulanan dengan cara yang fleksibel melalui akaun Emas Gap Gold Accumulation Program. Ada RM100 pun dah boleh bermula. Bersedia nak saya bantu mudahkan urusan tuan-puan, boleh klik link di bio.